buat awning, keluar sampai jalan, iaitu mengganggu. Tapi kalau kita lebihkan sikit, ke bumbung tu sampai pagar. Ini soalan yang bagus. Saya lagi, bila kita pasang awning, biasanya panduan kita akan keluarkan satu kaki ataupun dua kaki daripada pagar. Dan biasanya juga, kita bukanlah yang orang pertama buatkan awning. Itu yang lagi seronok. Maknanya rumah-rumah lain dah ada panduan satu kaki keluar ataupun dua kaki keluar. Kalau kita tengok ada rumah keluar tiga kaki, kita takkan ikut. Tapi kalau setakat keluar satu kaki, keluar dua kaki, macam yang ini, insya-Allah masih okey sekali. Jangan keluar sampai jalan. Buat awning, keluar sampai jalan, iaitu mengganggu. Tapi kalau kita lebihkan sikit, satu untuk cover pagar kita. Dua, kalau ada food panda ke ataupun siapa-siapa food delivery, kita nak ambil tak basah kena hujan. Sama juga, kalau postman, you sana pergi. Kalau postman nak masuk surat, dapatlah dia berteduh seketika. Ya? So itu, dia ada syarat dia lah. Tapi setakat yang kat kawasan ni kita tengok keluar satu kaki, keluar dua kaki tak ada masalah.